Setelah lebih 6 tahun saya mendidik orang menyimpan emas dengan betul, kebanyakan penyimpan emas yang saya ajar bukanlah daripada kalangan orang yang kaya, tetapi mereka ialah orang yang mahu menjadi kaya dengan memulakan simpanan emas. Apa yang biasanya mereka lakukan? Kebanyakan orang yang saya didik simpan emas ini, mereka ialah orang kebanyakan suri rumah, orang yang makan gaji ataupun orang yang buat bisnes. Jarang-jarang saja saya jumpa orang yang betul-betul kaya beli emas tutup mata, tak pernah tengok berapa harga, beli terus 1 kilogram. Tetapi dalam kebanyakan orang ini, mereka ada masalah yang sama, iaitu simpanan mudah bocor dengan simpan duit. Jadi setelah saya ajarkan cara yang betul untuk mulakan simpan emas, saya ajarkan macam mana cara nak menabung emas, macam mana anda boleh mula simpan emas sedikit demi sedikit, segram demi segram, kemudian boleh keluarkan pula emas-emas yang besar daripada akaun emas gap tersebut. Mereka mula menabung emas secara konsisten, sikit demi sikit, sehinggalah ada berpuluh-puluh gram. Dalam tak sedar, gemas emas mereka bertukar daripada kepingan-kepingan yang kecil kepada dinar-dinar yang besar dan juga gold bar yang besar pula. Jadi anda di luar sana yang masih lagi menonton video saya tetapi tidak pernah memulakan tindakan, saya sarankan anda ambil tindakan pada hari ini. Walaupun anda rasa emas itu mahal, ketahuilah emas 2 tahun, 3 tahun lagi, harga pada hari ini akan dianggap murah saja, kerana pada masa itu harga emas telah pun naik dan juga meningkat lagi. Tetapi tahun lepas saja emas telah pun meningkat sebanyak 31% dalam masa 1 tahun sahaja. Anda boleh mula simpan emas dengan akaun Emas Gap Public Gold. Tengok profil saya, kemudian tekan butang sign up untuk saya bantu langkah-langkah yang seterusnya sehingga anda dapat pegang emas kat tangan.